Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru-baru ni di negara Arab tersebarkan satu berita yang Israel tengah mencuba untuk diserangkan Presiden Syria Ahmad Al-Shara sebelum 8 hari bulan Disember 2025 ini, kerana 8 hari bulan Disember adalah hari kejatuhan rejim Bashar al-Assad dan Israel tidak berpuas hati dengan cara Presiden Syria yang baru ini kerana dia masih berkeras untuk mendapatkan tanah Syria sepenuhnya, termasuklah Bukit Jolan ataupun Golan Heights. Dan seperti yang kita tahu, pada semalam seluruh majlis PBP telah sampai ke Syria untuk bermulakan operasi terhadap tentera rejim Israel laknatullah, menghalaukan mereka keluar ke belakang Bukit Golan, kerana Bukit Golan telah ada satu perjanjian daripada PBP pada tahun 1967. Israel tidak dibenarkan dia berada di kawasan tersebut. Jadi PBP sekarang ni akan berusaha untuk berundurkan Israel ke belakang line tersebut. Kita lihat adakah Israel akan berjaya dan dia berani ke nak berbukakan satu pintu peperangan yang baru, sedangkan banyak tempat yang telah diserangkan oleh Israel belum selesai lagi. Adakah dia layak ataupun dia ada kemampuan untuk berperang? Kita lihat masa tu ada.